Kebelakangan ini timbul agak kebimbangan bahawa terdapat usaha terancang oleh pihak luar untuk menggugat kestabilan negara dengan memanipulasi beberapa isu sensitif yang sedang sangat diperkatakan, termasuk yang melibatkan Pesuruhjaya Azam Baki. Dalam konteks geopolitik global yang semakin tegang, tidak mustahil wujud pihak berkepentingan yang cuba menggunakan perang persepsi bagi mempengaruhi pandangan rakyat Malaysia terhadap negara sendiri. Sebenarnya negara tak boleh kompromi dengan sebarang bentuk pengkhianatan atau usaha melobi bagi memburuk-burukkan imej Malaysia kerana dendam peribadi dan kepentingan politik sempit. Tindakan semikian bukan sahaja merosakkan reputasi negara di mata dunia, malah boleh memberi kesan kepada kestabilan sosial dan ekonomi. Oleh itu, masyarakat perlu bersikap lebih matang dalam menilai setiap maklumat yang diterima. Kritikan terhadap kerajaan dan institusi adalah sebahagian daripada amalan demokrasi. Namun ia perlu berlandaskan fakta dan bukan didorong oleh propaganda luar yang bertujuan mencetuskan perpecahan. Dan kestabilan Malaysia ni bergantung kepada kebijaksanaan rakyatnya dalam menilai maklumat dan menolak sebarang cubaan pihak luar yang cuba memperalatkan isu tempatan demi agenda geopolitik mereka sendiri.